suami ada perempuan lain dengan curang, baru kahwin. Meh, dengar sini. I bagi you ilmu penunduk. Nak? 4 cara nak tundukkan suami. Kau buat semua ni merangkak laki kau balik dekat kau nya. Yang pertamanya, yang ni yang paling penting. Atas katil kau kena terornya. Kalau dia tak minta, kau yang serang dia. Kalau kau rasa, okey minggu ni dah cukup lah kot 3-4 kali. Tak payahnya. Kau bagi je hari-hari kat dia. Mulut atas bawah kena jaganya. Baru dia diam. Yang kedua, kau kena melawar kat rumahnya. Engkau jangan sampai dia balik rumah kau cangsa. Mekak kat rumah. Bila dia lawa, dia dah tak ada alasan. Mesti dia nak balik rumah nak tengok bini lawa dia. Kan? Kau tak dia pergilah kedai jus buah tu. Yang ketiga, ini pun penting juganya. Mulut dia atas kena jaga, bawah pun kena jaga. Kau kena masaknya. Kau kena masak. Pandai tak pandai, sedap tak sedap, lain belakang cerita. Yang penting kau kena masak. Kena rajin masak. Kalau yang pandai masak sedap tu lagilahnya. Masak je hari-hari. Jamu laki kau. Biar dia kenyang sekenyang-kenyangnya. Tak adalah dia alasan nak keluar. Keluar buat apa lagi? Perut dah kenyang kan bang? Okay, yang ni ramai juga orang tak ambil peduli. Kena cakap manja-manjanya. Kena cakap lembut-lembut. Kalau dah balik rumah, bini macam petim manah je nya. Takut dia. Buka pintu kan tutup balik. Kau kena manja-manja, kena lembut-lembut. Jangan tunggu ada duit baru nak lembut. Bulan nak gaji baru nak manja-manja lelaki kau. Lembut je nya, lembut je. Cakap memanja, nak marah simpan. Macam tu, sabar. Lelaki korang elok tak tu?